First kali topik saya tengok, saya actually bekerja di Carry Ingredient Asia Pasifik daripada Johor baru. Oh ya. Dan saya semata-mata datang ke Pahang ni kerana kedua-dua hari tu adalah topik yang menarik. Dua-dua hari itu topik yang menarik. Keduanya kerana penceramah juga, saya tengok semuanya datang daripada background ataupun yang datang daripada kompetensi yang sepatutnya. So dua perkara, satu topik yang menarik, satu penceramah yang bagus dalam susunan 2 hari tersebut. Okay. So sekali lagi saya kata tahniah lah untuk SPE dan Kesha. So far, it was really insightful, and the moderator and also the speaker is really, I would say, memang from experienced industries, and the content basically it touch the core of safety lah. So we can relate many things in terms of the theoretical and also the implementation. Even though it's not really macam giving out the solution to all of us, but macam mana the concept for the presentation, it really opens up our mind lah. Kalau boleh banyakkan lagi proses interaksi di antara speaker dan juga penceramah, dan juga banyakkan quiz di mana pekerja lebih aktif semasa menghadiri seminar ini.